Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amabak. Okey, berkaitan dengan satu syarikat perkapalan yang kita sedia maklum yang telah berlaku kebakaran kargo, kita sedia maklum apa yang berlaku tentang kapal yang terbakar tu. Jadi hari ini kita difahamkan setelah berlakunya pihak semboyan Malaysia dan juga mangsa-mangsa telah mengambil semula 28 buah biji kereta itu atas dasar kerana syarikat kapal tidak mempunyai sebarang perintah mahkamah. Sehinggalah selepas daripada kejadian itu, mereka telah mendapatkan satu injaksi order, iaitu di mana mereka telah mendapat perintah daripada mahkamah, iaitu injaksi ex parte. Ex parte ini adalah satu di mana satu tuntutan saman dan kepada mahkamah yang di mana kita sedia maklum ini adalah satu tuntutan di sebelah pihak, maka di mana pihak mahkamah akan mendengar daripada siapa yang membuat tuntutan yang saman apa semua kan. Jadi saya nampak perkara ini sepatutnya pihak-pihak ejen dan mangsa-mangsa ni sepatutnya perlu membela, tetapi saya difahamkan pada tarikh 27 hari bulan masukkan perintah tu pada dalam 15 Mac, saya tak silap, lebih kurang macam tu. Sekali pada 27 hari bulan mereka dipanggil untuk membela. Jadi sebenarnya yang dipanggil membela itu adalah ejen-ejen, kerana saman itu perintah itu diberikan kepada mahkamah, telah memberikan perintah itu kepada ejen-ejen. Maka bagaimana keadaan mangsa-mangsa ni? Okey, saya nak beritahu mangsa-mangsa jangan risau. Anda semua boleh datang ke semboyan Malaysia. InsyaAllah kita akan cuba untuk mencelah untuk kita lawan kes ni. Sebab di sini saya pasti pihak mahkamah adalah pihak yang sangat adil. Setelah kita akan membela diri mangsa ni, yang di mana mangsa-mangsa ni tak perlu risau, tak payah takut, kerana anda adalah mangsa. Sampai hari ini pihak kapal masih lagi belum membuat justifikasi tentang bagaimanakah punca kebakaran kapal tersebut. Sepatutnya benda itu yang patut kita kena kemukakan kepada mahkamah. Jadi kepada semua yang mangsa-mangsa ini boleh datang kepada kita, dan insya-Allah peguam-peguam kita ini akan cuba memberikan khidmat yang terbaik supaya nasib-nasib mangsa-mangsa kapal ni terbela. Kerana yang terbakarnya kapal mereka. Punca kebakaran sampai hari ini, ingat undang-undang GA ni boleh dilaksanakan sekiranya punca kebakaran itu kerana kerana kargo. Maksudnya kalau kapal ini terbakar kerana berpunca daripada kargo, yes, GA ni boleh terlaksana kepada semua 1,500 kereta ni. 1,500 lebih kereta ni perlu menanggung GA ni, sama ada insurans atau without insurans. Tapi sampai hari ini kita masih belum mengetahui punca. Jadi sebab itu sampai hari ini pihak mahkamah kena tahu punca kebakaran ini datang daripada mana. Jadi adjuster perlu membuat kena kemukakan punca kebakaran. Saya difahamkan, kita nak cakap kat sini lah, biar cerita kat mahkamah, kerana punca kebakaran itu bukan kerana kargo. Bukan kerana kargo. Jadi sebab itu pihak kapal jangan sibuk nak menyaman ejen-ejen, nak saman pakai habis-habis nak saman ejen, sedangkan sampai hari ini mereka belum kemukakan bukti di manakah punca kebakaran kapal tu, yang pertama. Yang kedua pula, dalam injaksi order ni, injaksi ex parte ni, injaksi order ni yang di mana di sini tidak menjelaskan bahawa anda telah mengambil GA sebanyak 60% kepada semua mangsa-mangsa, dan ada dah ramai mangsa dah bayar. Jadi kenapa tak tulis ke dalam perintah ni? Kenapa tak tulis kepada mahkamah ni? Kenapa tak affidavit tulis hantar, bila right saman tu tulis kat sini yang awak dah ambil, tapi dekat sini awak tulis apa? Dekat sini yang mereka tulis adalah konon-kononnya mesti menunggu civil order. Maksudnya masih lagi menunggu report daripada adjuster, yang di mana kereta-kereta mangsa ni tak boleh dikeluarkan selagi reporting ni tak keluar. Jadi kenapa kau terima bayaran? Kenapa terima bayaran 60% ni? Saya yakin kapal ini sudah pun dijadualkan untuk berlayar. Bermaksud bila dijadualkan untuk berlayar, bermaksud kapal anda sudah melalui proses apa? Yang pertama, adjuster sudah membuat
sudah membuat proses dalam membaik pulih kapal ni untuk mengenal pasti kerosakan kapal ni sudah dibuat secara sepenuh, dan kerana itulah insurans datang cover. Bila insurans datang cover bermaksud audit perlu masuk, bermaksud perlu audit dan MOT perlu masuk. Jadi barulah kapal boleh berlayar. Jadi bermaksud semua proses ni sudah diselesai. Adjuster dah buat reporting, insurans dah cover, MOT punya dah audit dengan MOT semua dah selesai ni, barulah kapal boleh berlayar. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kapal dah ada jadual. Jadual pelayaran itu sudah ada. Dia ada 3 jadual pada bulan Mac. Bermaksud kapal ni dah sedia dibaik pulih. Jadi kalau semua dah baik pulih, kenapa masih nak tuntut GA daripada semua ejen-ejen ni? Kenapa nak tuntut lagi GA daripada semua mangsa-mangsa ni? Kenapa nak tuntut? Jadi sebab itu perkara ini perlu dibawa kepada mahkamah. Okey? Dan adakah kesalahan Semboyan Malaysia dan mangsa-mangsa untuk ambil kereta? Tak. Kerana mereka mendapat perintah mahkamah pada tarikh berapa? Mereka telah mendapat perintah mahkamah pada 27 hari bulan. Mereka telah mendapat perintah mahkamah ini pada 27 hari bulan. Tak silap saya, 27 hari bulan. Bermaksud kita pergi pada 13 hari bulan. Setelah kita pergi ambil kereta mangsa, itu tidak menjadi satu kesalahan. Kerana apa? Anda tidak mempunyai sebarang perintah daripada mahkamah, dan perintah mahkamah yang anda perolehi ni pun ada injasi ex parte. Maksudnya adalah di mana mahkamah hanya mendengar sebelah pihak, maka tidak ada pembelaan. Jadi mereka disuruh bela pada 27 hari bulan. Jadi tiada pembelaan. Mungkin ejen-ejen nak pergi bela, tapi bagaimana nasib-nasib mangsa ni? Jangan risau. Kepada mangsa-mangsa, anda boleh gunakan hemat peguam mana pun anda gunakan, masuklah untuk mencelah, untuk memastikan, ceritakan hal sebenar. Mana adjuster report, kami ni mangsa, kami tak tahu menahu kapal ni terbakar sebab apa. Minta adjuster reporting daripada syarikat adjuster ni. Lepas tu tengok berapa nilai kerugian. Nombor 1, adjuster kena keluarkan nilai kerugian berapa, dan tengok berapa dah sebenarnya syarikat kapal ni dah mendapat cover insurans. Katakanlah contoh kerosakan kapal 48 juta. Kalau insurans dah dapat cover contoh 50 juta, jadi tak payah lagi minta. Okey, katakanlah kuranglah 45 juta, jadi balance 3 juta. Jadi 3 juta inilah perlu dijadikan GA. GA, General Average, untuk ditanggung oleh semua kargo-kargo, tapi dengan syarat kapal ini kena tahu punca kebakaran. Jadi kepada syarikat kapal, janganlah anda menggunakan wang ringgit dan menggunakan kuasa anda untuk menutup menutup kecuaian kapal anda. Jadi dah check ke, dah buat inspection ke, dah betul-betul check ke? Jadi betul ke kapal tu terbakar kerana kargo, ataupun kapal tu, saya menjadi persoalan kapal tu terbakar kerana kargo, ataupun kapal itu terbakar kerana kapal awak sendiri. Jadi kalau kita masih belum mendapat jawapan kat sini, jadi kita nak adjuster datang ke mahkamah, tunjukkan reporting, syarikat insurans datang ke mahkamah. Jadi kita akan panggil semua ni. Jadi saya takut syarikat kapal akan pecah latang belang nanti. Jadi sebelum anda nak pergi menekan semua ejen-ejen ni, nak pergi menekan semua mangsa-mangsa ni, better awak buat selidik dulu. Jangan sampai kita ada fully inspection untuk awak punya kapal, sehingga mahkamah memberi perintah untuk cek kapal anda. Jangan sampai mahkamah memberi perintah untuk cek adjuster company ni daripada syarikat yang mana, ada apa hubungan kait syarikat kapal dengan adjuster. Jadi saya harap jangan nak tunjuk lansi sangatlah, jangan nak tunjuk kurang ajar sangatlah. Ini negara ada undang-undang. Awak berlabuh di dalam negara Malaysia, negara ada undang-undang, ikut peraturan negara kita. Jangan nak suka-suka hati kau je kan, nak letakkan saman menyaman orang ni. Konon-kononnya macam dekat sini kesalahan ni, saya nampak ada 30 syarikat yang disaman ni. Jadi dalam 31 syarikat ini adalah 31 syarikat ejen. Di bawah 31 syarikat ini ada 1,500 lebih kereta. Jadi satu penipuan yang mahkamah kena tahu tentang mereka ni, mereka dah ambil pun GA 60%. Dari mana datang 60% ni? Dari mana? Kalau kami ambil fees, memang kami letakkan ini fees kami. Jadi kau ambil 60% GA ni, dari mana kau dapat justifikasi tentang nilaian 60% ni nak letakkan kepada mangsa? Beritahulah kat mahkamah yang kau dah ambil duit.
Berapa banyak dan kau dah ambil duit 60%, dan ambil 60% pun bukan daripada nilai kereta. Nilai kereta yang kau letakkan, kalau kereta harga 24,000, engkau letak harga 40,000. Jadi kau suruh orang bayar 60%, 24,000, baik dia orang beli kereta second hand yang baru. Jadi janganlah terus-terus menipu mangsa-mangsa ni. Jadi kepada mangsa-mangsa jangan takut. InsyaAllah kita ada lawyer-lawyer yang bagus akan membantu. Kalau bukan lawyer daripada semua yang Malaysia, banyak lawyer-lawyer yang akan membantu. Pergi lawan dekat mahkamah, masuk untuk lawan. Kalau nak berhubung dengan kita, boleh berhubung dengan kami, datang berhubung dengan hotline kami. InsyaAllah kita juga boleh usulkan. Saya nak kepada semua peguam-peguam yang ada dalam negara kita, jom kita lawan kes ni. Kenapa? Kerana kurang hajarnya syarikat kapal ni. Kerana apa? Hari ni dia tak dapat. Sekarang ni bukan saja mangsa dia nak kenakan, dia kenakan semua ejen pun. Itulah ejen-ejen, lain kali jangan bodoh sombong. Sepatutnya bersama dengan kita, bersepakat. Sepatutnya sekarang dah kena saman dah. Jadi dah kena saman. Nampak tak syarikat gergasi ni nak buat apa? Nak hancurkan korang semua. Sebab tu saya bagi tahu, tanya dia punca kebakaran. Punca kebakaran daripada tank minyak ke ataupun daripada kargo. Okey? Jadi sebab itu kepada semua masa-masa sila datang berhubung dengan kami. Assalamualaikum.